Okey, kalau kita cakap pasal disiplin, ada dua teknik yang popular tapi sebenarnya sangat-sangat berbeza. Time out dan psikologi terbalik. Pernah tak anda terfikir bila sebenarnya masa terbaik untuk guna setiap satu? Itulah yang kita akan bongkar dalam perkongsian kali ini. Tak kisahlah anda ni ibu bapa ke, guru atau penjaga, saya yakin kita semua pernah sampai satu tahap rasa macam buntu kan? Rasa macam dah cuba macam-macam cara. Tapi persoalan utamanya ialah, adakah kita guna alat yang betul untuk kerja yang betul? Dan inilah idea utama kita hari ini. Cuba bayangkan kedua-dua teknik ni bukan sebagai lawan, tapi sebagai alatan yang berbeza dalam toolbox anda. Masing-masing ada fungsi khas dia. Jom kita mulakan dengan alat yang pertama. Okey, kita mulakan dengan teknik yang mungkin kita semua dah biasa dengar. Time out. Fungsi utama dia? Simple, untuk meredakan keadaan yang tengah tegang atau panas. Konsep dia senang je, penyingkiran. Bila satu tingkah laku buruk tu berlaku, kita terus keluarkan individu tu dari situasi yang menyeronokkan pada masa tu. Tak kisahlah tengah bermain ke, dalam aktiviti kelas ke, atau tengah dapat perhatian. Tujuannya untuk hentikan perbuatan tu serta-merta. Jadi, ada 3 matlamat utama kat sini. Pertama, ia macam satu butang pause bagi peluang untuk emosi yang tengah membuat-buat tu untuk reda balik. Kedua, dalam suasana tenang tu, barulah ada ruang untuk dia berfikir sejenak. Apa yang aku buat tadi ya? Dan akhir sekali, tujuannya adalah untuk kurangkan tingkah laku tu daripada berulang lagi pada masa akan datang. Cuba perhatikan betul-betul contoh ni. Hukuman dia bukan fizikal kan? Sebaliknya, murid tu hilang sesuatu yang bernilai masa tu, iaitu peluang untuk belajar dan berinteraksi dengan kawan-kawan. Inilah kunci time out yang berkesan. Ia kaitkan terus tindakan negatif dengan satu akibat yang logik dan relevan. Baik, sekarang mari kita beralih kepada alat kedua yang lebih halus, lebih bersifat psikologi. Psikologi terbalik ni pula, ia bukan pasal nak hentikan tindakan, tapi sebaliknya untuk memulakan satu tindakan. Bunyi macam mengelirukan sikit kan? Senang cerita macam ni, kita gunakan kecenderungan semula jadi seseorang tu untuk melawan atau nak buktikan sesuatu untuk dorong mereka ke arah perkara yang kita nak. Ia satu bentuk pujukan yang sangat licik sebenarnya. Teknik ni selalunya sangat menjadi pada individu yang ada semangat melawan yang kuat, yang tak suka terima arahan secara terus. Jadi, daripada kita bagi arahan direct yang kita dah tahu dia akan tolak, kita cipta satu situasi di mana dia sendiri yang memilih untuk buat benda yang kita nak tu. Dan contoh ni memang terbaiklah untuk kita faham. Cikgu tu tak cakap, cepat siapkan kerja ni. Tak. Sebaliknya, dia bagi satu cabaran. Ini terus cucuk ego dan keinginan murid-murid tu untuk buktikan yang cikgu tu salah. Hasilnya, mereka buat juga, tapi secara sukarela. Okey, kita dah kenal kedua-dua alat ni. Sekarang, apa kata kita letakkan sebelah menyebelah dan kita tengok apa beza utama antara kedua-duanya. Jadi perbezaan paling ketara macam ni. Time out ni sifatnya reaktif. Kita guna untuk hentikan tingkah laku buruk yang tengah berlaku. Manakala psikologi terbalik ni pula proaktif. Kita guna untuk galakkan satu tindakan yang kita nak. Selalunya sebelum masalah tu berlaku lagi. Senang kata, satu untuk tekan brek, satu lagi untuk tekan minyak. Jadi, benda paling penting untuk anda ingat ialah bila anda perlu campur tangan serta-merta untuk hentikan sesuatu yang sedang berlaku, macam pergaduhan, tantrum atau gangguan dalam kelas, time out adalah alatnya. Ia ibarat brek kecemasan anda. Sebaliknya, bila anda berdepan dengan sikap tak nak beri kerjasama, macam tak nak makan sayur atau liat nak buat kerja rumah, psikologi terbalik boleh jadi pemecutnya. Ia direka untuk start enjin motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Baik, kita dah sampai ke bahagian yang paling praktikal. Kita dah tahu apa dan kenapa. Sekarang kita fokus pada bila. Sebab memilih masa yang tepat, itulah kuncinya. Jadi, peraturannya mudah saja. Kalau keadaan tengah panas, emosi tengah meluap-luap, gunakan time out untuk sejukkan keadaan. Ia untuk pengurusan krisis. Tapi, kalau anda berdepan dengan cabaran yang lebih senyap macam sikap degil atau kurang motivasi, masa tu cuba pula psikologi terbalik untuk cetuskan keinginan dari dalam diri mereka. Jadi, cuba anda renungkan sejenak cabaran utama yang anda sedang hadapi. Adakah anda lebih kerap jadi bomba yang cuba memadamkan api ataupun anda lebih banyak cuba untuk menyalakan api semangat? Jawapan anda itulah yang akan menentukan alat mana yang perlu anda asah dan guna dahulu. Terima kasih kerana bersama saya.